Assalamualaikum. Di video kali ini aku nak tunjuk kepada korang cara cocok jaring ataupun sulam tali dalam jaring. Jom. Step pertama, kau kena buka dulu jaring ni. Dan pegang ujung sini. Pegang ujung sini, tarik. Macam tu So bila selesai buka, dia akan jadi macam ni Untuk jaring ni, kalau korang nak cocok dia, kalau korang kidal, korang kena susun dia belah kanan. Kalau korang tak kidal, korang susun dia belah kiri. Dan biar dia duduk sini, kita tarik dia ke sana. Macam ni jaring dekat sana, aku dekat sini. Ini bagi yang tak kidal. Cara aku sulam ada dua. Satu guna jari, satu guna joban. Kalau kau nak guna joban, pastikan kau beli saiz besar ni ataupun kecil sikit pada ni. Tebuk lubang dekat sini. So sekarang mula-mula aku nak tunjuk korang cara pakai jari. Yang ni jangan ambil panjang sangat tau. Ambil paras-paras ni je. Ambil korang paras-paras ni, nampak paras-paras ni. Tarik dia. Mata dia akan terbuka macam ni. Korang sulam macam ni, jari masuk, pusing masuk. Dia akan jadi macam ni. Dan cara macam ni, nanti lama-lama korang akan lengah sini tau. Kemungkinan besar akan terlucut pada tangan. Bayangkanlah korang dah cocok banyak-banyak mata ni, tiba-tiba terlucut pada tangan. Tapi ada cara. Bila korang dah rasa lengah, korang kepit dia macam ni, lubang ni. Korang masuk dulu tali. Masuk dulu tali macam ni. Korang ikat dulu. Lepas tu sambung cocok. Bila dah sampai sini, kat sini nanti akan jadi longgar tau. Korang alih pula kaki kat sini. Dia akan sering balik macam ni. Okey, cara pakai joban, korang masuk tali kat sini. Dan korang kepit macam ni. Tak nak ada buku kalau boleh, bila jaring tu masuk dia tak ada sangkut. So untuk tak nak bagi dia sangkut, jangan ikat. Jangan ikat macam ni korang pakai masking tape ni. Okey, korang lilit. Lepas tu korang cari sesuatu untuk tambat ujung ni. Pastikan ujung tu tak tertelus mata jari. Aku cocok jari 4 inci. So aku boleh pakai masking tape ni. Aku tambat kat sini. Seeloknya tali ni biar panjang ni tak apa. Biar panjang ni tak apa tali ni. Dan korang bolehlah start cocok. Masuk. Tarik. Macam tu. Kalau tanya aku, pakai apa yang paling selesa untuk akulah. Aku pakai jari, senang. Macam ni, kelebihan dia korang tak akan lengah. Kalau macam jari ni, kalau mana yang tak biasa lagi, dia akan lengah. Proses untuk cocok jaring ni ataupun sulam tali dekat jaring ni sama je atas bawah. Lepas tu dia akan ada satu lagi, kita akan cocok dekat tengah-tengah untuk belah jaring ni. Sebab jaring ni kita akan bagi dua. Kaedah untuk cocok jaring tengah ni lain daripada kita cocok macam ni. Cocok tengah-tengah ni ataupun sulam tengah-tengah ni lagi senang. Memang senang dan cepat. Okey, kita dah selesai bahagian bawah atau atas. Okey, setelah selesai cocok bawah atau atas, kita gantung yang dah siap ni dulu. Okey, kita dah siap gantung kat atas tu Bila dah siap gantung, kita cari hujung dia belah kanan ni. Okey, ni hujung dia Okey, kita cocok je macam kita cocok yang belah atas tadi. Bila korang pakai jari, nanti jari korang akan rasa macam pedih sikit kat belah-belah sini. Dari sini rasa macam pedih sikit. Sini. Tapi biasalah tu. Lama-lama korang akan biasa benda macam ni. Lagi pula jaring ni jaring halus. 040. Dia lagi pedih lah sebab dia tajam. Okey, kita dah siap bawah dengan atas. So, kita nak tarik sering jaring ni. Korang gantung hujung ni dekat mana-mana kat rumah korang. Pastikan dia tinggi sikit Tinggi atas pada korang pun tak apa.
Okey, jari ni 70 mata Cara kita nak belah dua dia, kita bahagi dua. 70 bahagi 2, 35. Dan kira mata dia ikut sini. Aku tunjuk korang. Ni mata dia nombor 1. Dia buku pertama ni nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dekat sinilah yang perlu kita cocok. Tak perlu dah nak kira 35 daripada sana. Tempat yang kita perlu cocok sebelah dia adalah kat sini. Bukan tepi ni Kalau tepi ni kita potong sini, dia akan putus semua tempat kita ikat ni. So untuk cocok sebelah dia adalah dekat sini. Ini sebelah tempat kita cocok tu, masuk satu mata dekat belakang dia. Ni dia. Dia akan jadi macam ni. So tempat belah nanti akan jadi kat sini. Macam yang aku cakap, nak cocok jari tengah-tengah ni sangat-sangatlah mudah. Sebab apa? Kita tengok buku dia je. Nampak ni ada buku dia. Kita masuk satu, kita skip satu, kita masuk satu. Skip satu, masuk satu. Skip satu, masuk satu. Dia akan jadi, secara tak langsung dia akan jadi dua mata terus. Kita akan masuk dua mata terus. Tapi bila cocok kat tengah ni, tangan boleh tahan lenguh untuk keselamatan, korang ambil suku ke separuh ke, ikat dulu. Ikat dulu. Lepas tu sambung. Okey. Sekarang dah selesai. Cocok satu, sebelah dia pula. Ingat, untuk sebelah ini tak payah kira dah daripada sana. Terus ambil dekat sini. Dia mesti ujung tali ni dekat sini. Tali ni mesti sini. Sebab tengah-tengah ni kita nak potong nanti. Kalau korang nak guna joban, macam ni. Masuk macam tadi. Lepas tu ni ujung ni tambat sikit. Macam ni macam tadi. Sulam je. Sulam atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okey, dah selesai. So dia akan jadi macam ni Nampak tu. Yang ni pergi ke sini. Yang ni pergi ke sini. Nampak tu. Yang perlu kita belah tengah-tengah ni. Okey, masuk untuk belah. Check balik. Bagi duduk center macam tu. Okey, belah dia dekat sini. Jangan salah belah Ya. Ngam. Korang kena ingat, jari ni ada atas bawah tau. Atas dia ada double. Dia ada double tansi. Bawah dia pula, dia macam ni. Serabut macam ni. Kesan yang kita potong tadi adalah belah bawah. Okey, sebelum korang gantung, korang sekalikan je. Semua jari ni sekalikan je. Guna satu tali sahaja. Ni macam ni banyak tali kan. Kita guna satu tali je. Untuk memudahkan kerja kita nanti. Untuk sekalikan semua jari ni, korang sediakan tali panjang sikit. Kurang setengah depa lebih sikit. Ujung dia korang letak macam ni selamat sikit, takut terlucut. Okey, cara-cara dia, korang buka ni. Hati-hati jangan bagi terlucut. Korang buka ni. Korang buka Okey, bagi dia ruang macam tu. Yang ni sumbat dalam. Bila sumbat dalam macam ni, korang tarik je. Sok. Macam tu. Yang ni untuk bahagian atas. Bahagian atas ni bahagian yang kedua Mula-mula sekali kita ikat bawah dulu. Ikat batu. Siap batu, baru kita ikat pelampung. Untuk kaja aku pakai brand Eagle Setakat ni brand yang terbaik adalah brand Eagle warna macam ni. Dia ada juga brand Eagle warna lain, tapi brand Eagle warna macam ni. Okey, dah ngam dua kaja. Sekarang ni kaja ni ataupun tali ni, kita nak ambil dia tengah-tengah tau. Tengah-tengah dia punya tali tu menghala ke atas. Tali dia tu menghala ke atas. Jangan macam ni.
Ni tali dia menghala ke bawah, kita tarik ke atas. Nanti dia akan makin ketat pusing. So, kena ambil macam ni. Tengok tali dia menghala ke mana. Macam ni, menghala ke atas. Kita tarik pada sini. Itu cara dia. So, satu tali tu kita buat untuk sulam dalam jaring. Untuk sulam dalam jaring ni, kita dah ikat macam tu. Sekarang ni kita kena double check. Bagi dia betul-betul sama kedudukan dia. Nanti risau kita nak ambil daripada awal-awal ni tapi terambil yang tengah. Itu bahaya So korang nak selamat, korang kena double check. Tengok mana mula-mula dia. Okey, macam ni. Tarik. Alright. Ini mula-mula dia. So, first kita kena masuk sini dulu. Nak masuk ni sama je kaedah macam tadi. Masuk. Tarik. Buat ikut turutan. Jangan yang nombor 2 ni kita masukkan yang nombor 3 ke nombor 4 ke. Ikut turutan 1, 2, 3, 4. Berapa banyak jaring tu ikut turutan dia. Okey, ini yang terakhir. Ujung ni bakar tak bagi dia terbuka. Korang isi batu jaring. Okey, kita dah selesai. Masukkan 265 biji batu. InsyaAllah kita jumpa pula di lain video cara-cara ikat batu jaring dengan pelampau.